Kes TB makin banyak kat Malaysia sekarang dengan beberapa kluster di beberapa negeri seluruh Malaysia. Ramai orang makin panik, terutamanya warga ibu bapa. Pada pandangan doktor, berapa teruknya situasi TB dekat Malaysia buat masa sekarang? Penyakit TB dah menjadi masalah kesihatan awam yang penting di Malaysia. Dari masa ke semasa sentiasa ada penyakit TB yang didiagnos di fasiliti kesihatan. Tapi masa sekarang ni memang ada peningkatan kes yang tak begitu mendadak disebabkan oleh beberapa kluster yang telah dikenal pasti, khususnya di negeri-negeri seperti Johor, Selangor, Kelantan, Kedah, Perlis. Adakah seseorang yang dah terima vaksin BCG masih boleh dapat jangkitan TB ataupun BCG tu dah perlindungan yang mutlak? Walaupun dah divaksin, masih boleh kena penyakit TB, tetapi apa yang kita boleh elakkan ialah penyakit TB yang serius. Kita tahu kalau ada TB, biasanya organ yang famous kita dah tahu ialah paru-paru. Ramai yang tidak tahu yang TB pun boleh attack organ seperti otak dan juga TB yang boleh merebak ke seluruh badan. TB ni bermaksud batuk yang teruk kan doktor? Kalau ibu bapa, macam mana diorang nak bezakan batuk di kalangan kanak-kanak yang disebabkan oleh TB dan batuk yang biasa? Macam mana nak bezakan doktor? Tempo batuk dia. Biasanya batuk yang disebabkan oleh TB jadi berpanjangan. Tak kurang daripada 2 hingga 3 minggu. Manakala batuk yang disebabkan oleh kuman-kuman biasa kan, tak lebih daripada 1 hingga 2 minggu. Dari situ kita dah tahu dah. Kalau katakan anak kita tengah batuk, dalam seminggu, 2 minggu dah settle, yang itu kita boleh reassure diri kita yang mungkin infection biasa je. Tapi once batuk yang sama jadi makin berpanjangan, lebih daripada 2 hingga 3 minggu, pada masa yang sama batuk tu jadi makin teruk. Yang itu kita kena careful sebab kemungkinan ada yang boleh jadi TB. Yang itu perlukan consultation dengan doktor dan kita buat ujian saringan yang sepatutnya. Ada tak perbezaan di antara jangkitan TB di kalangan kanak-kanak dan juga jangkitan TB di kalangan orang dewasa? Salah satunya bila kita bincang pasal TB di kalangan kanak-kanak kan, jarang betul TB paru-paru tu jadi smear positif. Bila kita check kahar tu kan, kita boleh detect kuman TB tu. Bila dah jadi, kanak-kanak jarang merebakkan kuman TB tu kepada individu yang lain. Tadi doktor kata akan buat ujian kahak dan tengok dia smear positif atau negatif. Tu salah satu ujian untuk jangkitan TB. Apa lagi ujian-ujian lain yang biasanya doktor akan buat jika doktor suspek seseorang kanak-kanak ni ada jangkitan TB? Kita panggil MEN2 test. Kita inject macam protein di bawah kulit dan kita tengok reaksi dari individu itu sendiri. Kalau dah melebihi 10 mm, itu dah consider positif. Selain daripada MEN2 test, kita juga ada ujian yang kita panggil IGRA yang dibuat melalui ujian darah. Sama ada dia boleh jadi aktif TB ataupun TB yang kita panggil latent TB. Individu tu ada kuman dalam badan tu tapi tak menyebabkan penyakit yang aktif. Selain daripada ujian-ujian ni, ada juga ujian X-ray yang kena dibuat untuk tengok ada perubahan yang berkaitan dengan penyakit TB ke tak. Kalau ada simptom-simptom lain di mana doktor boleh ambil sampel dari kawasan-kawasan tertentu, sampel dari badan tu pun boleh dihantar untuk culture TB. Jadi kalau saya boleh rumuskan, antara ujian yang perlu dibuat kalau seseorang itu disyaki mempunyai jangkitan TB adalah ujian kahak, ujian bawah kulit MEN2 test, ujian darah, ujian X-ray dan juga ujian sampel tisu ataupun mungkin biopsi lah. Betul. Daripada bengkak kelenjar lymph node ataupun bahagian-bahagian lain yang mana doktor boleh ambil sampel, hantar ke makmal, tengok bawah mikroskop, tengok ada kuman TB ataupun tidak. Saya Dr. Arunan Perisami, pakar perunding kanak-kanak yang sedang berkhidmat di Columbia Shaw Hospital, Bukit Jalil. Perbincangan berbentuk kesihatan ini dibawakan khas untuk pengetahuan serta kesedaran anda semua oleh Columbia Asia Hospital, Bukit Jalil.